أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pandanglah, lihatlah, sebutlah zikrullah, kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, saujana alam indah, semua ciptaan Allah untuk kita hambanya. Marilah kita fikirkan La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kurniakan rezeki buat kami untuk kami terus mendalami Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya ya Allah. Moga-moga dipermudahkan kami semua ya Arhamar Rahimin. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 439 disambung dengan sedikit ayat pada halaman 440. Bermula daripada halaman 439 ayat yang ke-39, kita melihat kepada konsep perubahan generasi ya, dan juga hakikat kekafiran ya. Konsepnya khalifah, tapi kita akan lihat khalifah dan khalaif ini ada kaitan dengan generasi. Kemudian kita akan melihat bagaimana perdebatan kepada orang musyrik ya, debat kepada orang musyrik tentang penyembahan berhala serta pengingkaran dan penolakan mereka terhadap ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat 40 hingga ayat 41. Dan disambung pada ayat yang ke-42, iaitu pengingkaran orang musyrik terhadap risalah kenabian, dan pada ayat yang terakhir, jika Allah nak menghukum terus manusia, Allah boleh berbuat demikian, tetapi syukur kerana Allah adalah memberi peluang kepada manusia untuk membaiki amal-amal untuk bersedia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم
شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا
وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita ingin pelihara diri kita supaya tidak menjadi kufur, tidak dimurkai dan tidak menjadi orang yang rugi. Yang pertama. Yang kedua, elakkan diri daripada menjadi sumber kesyirikan dalam diri, dalam keluarga kita. Dan yang ketiga, selalu hargai kebesaran Allah yang menjaga alam ini. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu maqata, kemurkaan, 6 kali disebut di dalam Al-Quran, dan istilah inilah yang kita belajar pada ayat 39. Kemurkaan Allah itu pada orang-orang yang kufur, dan apabila Allah murka, kalaulah tidak dengan halim, ya, dengan kesabaran, keampunan daripada Allah untuk seluruh umat manusia termasuk kita, kemungkinan kita ini akan hancur, akan berderai kerana dimurkai oleh Allah. Tetapi Allah tetap juga memberi peluang kepada kita baca Quran, masih lagi berpeluang untuk kita menghirup oksigen sambil kita membaiki, memohon keampunan daripada Allah. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Kita singgah sekejap ke segmen tajwid kita. Kita nak tengok hari ni dengung. Hari ni kita nak ulang kaji dengung kita. Apa tu, idgham ma'al ghunnah ke ataupun ikhfa syafawi. Mari kita saksikan paparannya. Telah kita sediakan, iaitu menyempurnakan hukum idgham ma'al ghunnah dan juga ikhfa syafawi. Kat mana? Dekat ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal ya'idu adh-dhalimuna ba'dhuhum ba'dhan illa ghurura. Sadaqallahul azim. Baik, kita perhatikan ada dua fokus kalimah kita. Yang pertama iaitulah idgham ma'al ghunnah, nun mati bertemu dengan ya. Dekat mana kalimah-kalimah dia? Iaitulah bal ya'idu, ya'idu, masukkan nun mati ke dalam ya dengan dengung, beserta dengung. Ya'idu, dua harakat. Kadar dengung dia dua harakat. Sekali lagi, ya'idu, satu itu idgham ma'al ghunnah, kan? Baik. Satu lagi kita nak tengok, iaitulah pada ikhfa syafawi.
Ikhfa syafawi, jangan tertukar ikhfa hakiki. Yang ni ikhfa syafawi, itulah hukum mim mati. Dekat kalimah ba'dhuhum ba'dha, ba'dhuhum ba'dha. Ikhfa syafawi mim mati bertemu satu huruf saja, bertemu dengan ba sahaja. Mim mati bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi dengung dengan kadar 2 harakat, rapatkan bibir kita. Ba'dhuhum ba'dha. Contoh kan. Jadi itu 2 contoh ulang kaji yang kita nak kongsikan pada hari ini, idgham ma'al ghunnah dan juga ikhfa syafawi. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama praktikkan dan perbaiki bacaan kita dari semasa ke semasa bersama guru-guru kita. Wallahu alam. Selamat mencuba. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.